team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Dunia bola sepak tanah air tertumpu sepenuhnya ke Lausanne, Switzerland apabila pendengaran rayuan melibatkan 7 pemain warisan Malaysia berlangsung di hadapan panel Hakim Court of Arbitration for Sport (CAS). Kes ini bukan sekadar pertikaian teknikal berkaitan dokumentasi, sebaliknya telah berkembang menjadi isu besar yang menyentuh reputasi pentadbiran bola sepak negara, kredibiliti proses naturalisasi serta masa depan skuad kebangsaan Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Pendengaran rasmi yang bermula pada 23 Februari di Lausanne itu merupakan kemuncak kepada episod panjang yang bermula pada September tahun lalu apabila FIFA menjatuhkan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia serta 7 pemain berstatus warisan. Hukuman tersebut melibatkan penggantungan selama 12 bulan terhadap pemain-pemain berkenaan susulan kelayakan dan dokumentasi yang dikatakan tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan Badan Induk Bola Sepak Dunia itu. Selain itu, FAM turut dikenakan denda keuangan serta implikasi terhadap beberapa keputusan perlawanan terdahulu. Sejak keputusan tersebut diumumkan, suasana bola sepak Malaysia berada dalam keadaan tegang. Ramai penyokong mempersoalkan bagaimana isu dokumentasi boleh berlaku dalam sistem yang sepatutnya melalui proses yang makan ketat sebelum kelulusan diberikan. Pada masa yang sama, terdapat juga suara yang menyifatkan hukuman tersebut sebagai terlalu berat, terutamanya jika pemain terbabit tidak terlibat secara langsung dalam penyediaan atau pengesahan dokumen yang dipersoalkan. Justru, tindakan FAM membawa kes ini ke CAS dilihat sebagai langkah terakhir dan paling penting dalam usaha mempertahankan kepentingan pemain serta maruah bola sepak negara. Rayuan yang difailkan oleh FAM tidak bertujuan menafikan sepenuhnya keputusan asal FIFA, sebaliknya lebih tertumpu kepada memohon pengurangan hukuman penggantungan 12 bulan yang dikenakan terhadap 7 pemain warisan tersebut. Strategi ini memperlihatkan pendekatan pragmatik, mengakui wujudnya isu dalam proses dokumentasi namun berhujah bahawa tempoh hukuman yang dijatuhkan adalah tidak seimbang dengan tahap kesalahan sebenar, khususnya dari sudut penlibatan individu pemain. Dalam prosiding di Lausanne, panel Hakim CAS mendengar hujah daripada kedua-dua pihak termasuk representasi undang-undang FAM dan wakil FIFA. Proses ini melibatkan penelitian mendalam terhadap dokumen, kronologi permohonan kelayakan pemain serta tafsiran terhadap peraturan kelayakan pemain antarabangsa. Panel arbitrasi bukan sahaja menilai fakta teknikal, malah pertimbangkan elemen niat, tahap kecuaian serta prinsip keadilan dan kesaksamaan dalam menjatuhkan hukuman. Kes ini menjadi semakin kompleks apabila timbul persoalan mengenai perubahan atau pemubahsuaian dokumen yang dikemukakan dalam proses pendaftaran pemain. Dalam sistem pentadbiran sukan antarabangsa, sebarang ketidakselarasan dokumen boleh membawa implikasi serius kerana ia menyentuh integriti pertandingan. Namun begitu, terdapat hujah bahawa tidak semua perubahan dokumen semestinya membawa maksud pemalsuan berniat jahat. Ada kemungkinan ia berlaku akibat salah tafsir, kekeliruan prosedur atau kelemahan pentadbiran. Dalam konteks inilah rayuan di CAS menjadi sangat penting. Tribunal ini berfungsi sebagai badan bebas yang mengadili pertikaian sukan di peringkat global. Keputusan CAS bersifat muktamad dan mengikat, sekaligus menjadikannya medan terakhir buat mana-mana pihak yang ingin mencabar atau memohon semakan terhadap keputusan badan induk seperti FIFA. Oleh itu, apa jua keputusan yang dikeluarkan bakal menentukan arah tuju bukan sahaja 7 pemain terbabit, malah masa depan struktur pentadbiran FAM sendiri. Sekiranya CAS memutuskan untuk mengekalkan hukuman asal, maka penggantungan 12 bulan akan terus berkuat kuasa sepenuhnya. Ini bermakna 7 pemain warisan tersebut tidak dapat mewakili Harimau Malaya dalam sebarang pertandingan rasmi sepanjang tempoh berkenaan. Kesan domino daripada keputusan sedemikian boleh menjejaskan perancangan taktikal jurulatih kebangsaan, khususnya dalam menghadapi kelayakan kejohanan utama di peringkat Asia. Lebih daripada itu, ia juga boleh memberi kesan psikologi kepada pemain lain serta mencalarkan keyakinan penyokong terhadap sistem pengurusan bola sepak negara.
Namun jika CAS bersetuju mengurangkan tempoh penggantungan, keputusan tersebut akan disambut sebagai satu kelegaan besar buat Kem Bola Sepak Malaysia. Pengurangan hukuman walaupun tidak membebaskan sepenuhnya pemain daripada kesalahan, sekurang-kurangnya membuka ruang untuk mereka kembali memperkuatkan pasukan dalam masa terdekat. Dalam senario ini, CAS mungkin mengambil kira faktor bahawa pemain tidak semestinya bertindak dengan niat untuk memperdaya sistem, sebaliknya bergantung kepada pengurusan dan dokumentasi yang diuruskan pihak tertentu. Terdapat juga kemungkinan walaupun jarang berlaku bahawa panel CAS membuat penilaian berbeza yang boleh membawa kepada pelarasan hukuman dalam bentuk lain, termasuk perubahan tempoh, syarat tambahan atau penjelasan lebih lanjut mengenai tahap tanggungjawab setiap pihak. Walau bagaimanapun, keputusan tersebut bakal menjadi rujukan penting dalam kes-kes melibatkan status warisan dan naturalisasi pemain. Di balik debat lundang-lundang, isu ini turut membuka perbincangan lebih luas tentang dasar pengambilan pemain warisan dalam skuad kebangsaan. Sejak beberapa tahun belakangan ini, strategi menggunakan pemain berdarah percampuran atau mempunyai pertalian keturunan dengan Malaysia dilihat sebagai pendekatan untuk meningkatkan daya saing pasukan di peringkat antarabangsa. Namun kes ini membuktikan bahawa setiap proses naturalisasi dan pengesahan kelayakan mesti melalui tapisan yang teliti, telus dan mematuhi sepenuhnya peraturan antarabangsa. Bagi FAM, keputusan CAS akan menjadi titik refleksi yang amat penting. Sekiranya rayuan tidak memihak kepada Malaysia, penstrukturan semula proses dalaman mungkin perlu dilaksanakan, termasuk penambahbaikan mekanisme semakan dokumen, pelantikan penasihat undang-undang khusus dalam hal kelayakan pemain, serta pemantauan ketat terhadap setiap permohonan status warisan. Jika keputusan sebaliknya lebih positif, ia tetap tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kelemahan yang telah didedahkan sepanjang kes ini. Di kalangan penyokong, doa dan harapan terus mengiringi perkembangan kes ini. Harimau Melaya bukan sekadar pasukan bola sepak, ia simbol perpaduan dan kebanggaan nasional. Setiap keputusan yang melibatkan skuad kebangsaan sentiasa membawa makna lebih besar daripada sekadar angka di papan skor. Justru, detik pengumuman keputusan CAS menjadi saat yang dinanti-nantikan dengan penuh debaran. Apa yang pasti, kes 7 pemain warisan ini telah mencatat satu bab penting dalam sejarah bola sepak Malaysia. Ia mengingatkan semua pihak bahawa dalam era profesional dan globalisasi sukan, integriti pentadbiran sama penting dengan prestasi di padang. Sama ada keputusan CAS berpihak kepada Malaysia atau sebaliknya, pengajaran yang lahir daripada episod ini wajar dijadikan asas untuk memperkukuhkan sistem dan memastikan kejadian seumpamanya tidak berulang. Dalam konteks yang lebih luas, kes ini turut memberi kesan langsung terhadap landscape bola sepak Asia Tenggara. Malaysia bukan satu-satunya negara yang menggunakan pemain warisan atau naturalisasi dalam memperkuatkan skuad kebangsaan. Namun apabila timbul pertikaian berkait dokumentasi dan kelayakan, ia membuka perbincangan serantau tentang ketelusan proses tersebut. Negara-negara lain kini pastinya akan lebih berhati-hati dalam memastikan setiap permohonan kelayakan mematuhi sepenuhnya peraturan yang ditetapkan oleh FIFA dan badan-badan gabungannya. Kes ini juga menjadi pengajaran penting tentang betapa kompleksnya peraturan kelayakan pemain antarabangsa. Ramai penyokong mungkin melihat proses naturalisasi sebagai sesuatu yang mudah, mempunyai pertalian barah, mendapatkan dokumen dan terus layak bermain. Hakikatnya, sistem kelayakan FIFA melibatkan lapisan peraturan yang sangat terperinci, termasuk bukti pertalian keluarga, rekod berkah layan, sejarah kewarganegaraan serta tempoh menetap. Sebarang ketidakselarasan dokumen boleh membawa implikasi serius kerana ia menyentuh integriti pertandingan. Dari sudut psikologi pasukan pula, ketidakpastian yang berpanjangan memberi tekanan kepada pemain dan barisan kejurulatihan. 7 pemain warisan yang terbabit bukan sekadar nama dalam senarai. Mereka adalah sebahagian dari perancangan taktikal dan strategi jangka panjang skuad kebangsaan. Ketika keputusan rayuan masih belum dimuktamadkan, jurulatih terpaksa merangka plan alternatif sekiranya keputusan tidak memihak kepada Malaysia. Ini memberi kesan kepada kestabilan skuad, keserasian pemain serta momentum yang telah dibina sebelum ini.
Keputusan daripada Court of Arbitration of Sport berpotensi menjadi rujukan dalam kes-kes masa depan yang melibatkan status warisan dan naturalisasi pemain. Setiap pertimbangan yang dibuat panel arbitrasi, sama ada berkaitan niat, tahap kesalahan atau tanggungjawab organisasi, boleh menjadi presiden yang mempengaruhi tafsiran peraturan pada masa hadapan. Dalam erti kata lain, kes Malaysia ini mungkin mempunyai implikasi lebih luas daripada sempadan negara. Akhirnya, keputusan penuh CAS bukan sekadar penentuan hukuman terhadap 7 individu tetapi simbol kepada sejauh mana bola sepak Malaysia mampu bangkit, belajar dan memperbaiki diri. Masa depan Harimau Melaya akan terus bergantung kepada disiplin, ketelusan dan kesungguhan semua pihak dalam memelihara maruah sukan negara di pentas dunia.